Sekarang timbul satu perbincangan politik yang agak menarik, iaitu kemungkinan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man bakal dilantik sebagai timbalan Pengerusi Perikatan Nasional. Isu ini mula diperkatakan selepas Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang menyebut jawatan tersebut secara terbuka ketika berucap dalam majlis sambutan nuzul Quran di Komplek PAS Kedah di Kota Sarang Semut, Alor. Dalam ucapan itu, beliau memperkenalkan Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai timbalan Pengerusi Perikatan Nasional. Ramai yang anggap ia sebagai gurauan, tetapi saya melihatnya sebagai satu isyarat politik. Dalam politik, apabila seseorang presiden parti menyebut sesuatu jawatan secara terbuka, biasanya ia bukan sekadar ayat spontan, selalunya ia memberi bayangan bahawa sesuatu sedang disusun dalam struktur kepimpinan. Untuk rekod, Tuan Ibrahim Tuan Man bukan tokoh baru dalam Perikatan Nasional. Sejak penubuhan PN pada tahun 2020, beliau sudah menjadi ahli majlis tertinggi gabungan tersebut. Malah ketika PN membentuk Kerajaan Persekutuan sebelum ini, beliau pernah memegang jawatan Menteri Alam Sekitar dan Air. Pada masa yang sama, Perikatan Nasional kini sedang melalui fasa penyusunan semula kepimpinan selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebagai pengurusi PN, dan tempatnya kini diambil alih oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Jadi, pada pandangan saya, jika benar Tuan Ibrahim Tuan Man dilantik sebagai timbalan pengurusi PN, ia bukan perkara yang mengejutkan. Tambah pula, dalam PRU ke-15, PAS mempunyai 43 kerusi parlimen, menjadikan parti dengan kerusi yang terbanyak dalam Perikatan Nasional. Jadi persoalannya sekarang, adakah kenyataan Presiden PAS itu sekadar gurauan atau sebenarnya satu petunjuk awal kepada pengumuman rasmi yang bakal dibuat tak lama lagi? Dalam politik, kadang-kadang ayat nampak macam santai dan bergurau. Sebenarnya ianya mempunyai mesej yang serius.